Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sepuncak. Saya Nada Damia. Saya Ahmad Syafiq Hakim. Saya Mia Sarah Alia. Melaporkan saya langsung dari SMK Puncak Alam. Hari ini bertarikh 22 Mac 2025 telah berlangsungnya Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi tahun 2025. Mesyuarat ini diadakan bagi membincangkan pelbagai isu berkaitan pembangunan sekolah serta kebajikan pelajar. Adalah yang terakhir, Dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi majlis diikuti oleh ucapan perasmian yang disampaikan oleh Encik Muhammad bin Hassan, penolong pengarah Unit Sains dan Matematik JPN Selangor, yang menekankan kepentingan kerjasama antara ibu bapa dan guru dalam memastikan kejayaan murid-murid. Bersama saya Puan Pengetua SMK Puncak Alam, Puan Pakma binti Muhammad Arif. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam. Okey, baiklah Bonda. Apakah harapan Bonda terhadap ahli jawatan kuasa yang telah dilantik pada tahun 2025 ini? Saya berharap agar ukhuwah terjalin lebih erat, kerjasama dapat dijalankan dengan lancar, dan yang paling penting PIBD menyokong SMK Puncak Alam. Terima kasih Bonda. Bersama dengan saya Puan Hasrida. Apa rumusan atau pendapat Puan tentang mesyuarat PIBG hari ini? Sangat memuaskan, dan kehadiran daripada ibu bapa pun, sokongan sumbangan-sumbangan pun memang bagus. Saya sangat memuaskanlah. Apa peranan PIBG dan ibu bapa dalam membantu dan menyokong pembelajaran anak di sekolah, terutamanya pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM tahun ini? Sumbangan keuangan, sumbangan kemahiran, kalau ada mahir apa-apa untuk penambahbaikan perabot-perabot kat sekolah, begitu juga melibatkan diri dalam program-program sekolah seperti gotong royong, Hari Sukan Negara ataupun Hari Kecemerlangan lah. Rasa itu saja kot. Terima kasih meluangkan masa Puan. Sekian, terima kasih. Bersama dengan kita hari ini, Prof. Ma'iyah dari Dr. Arif bin Muhammad Abdul Malik yang di-Petua PIBG SMK Puncak Alam. Okey Prof, apakah visi jangka panjang PIBG untuk sekolah ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera. Jadi beliau merujuk pada visi jangka panjang sekolah. Pada hasrat saya adalah melihat bagaimana sekolah ini dapat menyumbang kepada masyarakat secara langsung, terutamanya kemenjadian pelajar. Secara keseluruhannya, Mesyuarat Agung PIBG SMK Puncak Alam kali ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan perbincangan membina. Dengan kerjasama erat antara pihak sekolah dan ibu bapa, diharapkan setiap perancangan yang telah diusulkan dapat direalisasikan demi kebaikan semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi aset masa depan negara. Sekian sahaja laporan kami. Saya Mia Sarah Alia. Nada Damia. Saya Ahmad Syafiq Hakim. Stay sharp, stay sepuncak. Bye. bersama berdua selamanya sampai ke hari tua. Mencintaimu